kasih. Kalau nak battle ni rasanya sebelum dunia kiamat pun belum tentu dapat dah. Alhamdulillah direzekikan Moreh dekat Rembayung dapat pula sahabat yang baik-baik. So jom aku cerita suasana di Rembayung. Slot kami pukul 10.45 malam. Kita datang awal sikit, 10.30 dah terpacak kat luar ni. So macam biasa ambil vibe suasana lah. Semua pakat ambil gambar masa ni depan pintu masuk Rembayung. Awal-awal nak masuk ni disambut mesra oleh staff-staff yang ada kat sini, memang terbaik. So akhirnya dapat juga kita suasana dan melihat Rembayung depan mata sendiri. Duduk-duduk je terus ada yang datang untuk bagi menu untuk kita order nak makan apa. Terima kasih kepada Zakwan dengan Ika, satu family ajak kami berdua makan dekat Rembayung ni. Punya banyak menu punya banyak lauk-lauk yang rasa macam nak ambil semua tapi taklah kita pilih. Walaupun kita datang 6 orang tapi tak semua dah kita boleh makan. Tengok meja sebelah, punya banyak diorang makan. Kita mula order pukul 11.01. Sekejap je air teh ais dah sampai. Lepas tu ada tapai ni pulut mangga pun ada dekat sini. Dan air-air kita order pun semua dah sampai. Korang kena cuba banyak menu signature yang ada dekat sini. Kopi santan ni antara yang korang kena cuba. Yang ni Ika suruh aku cuba. Lebih kurang dalam 10 minit macam tu, makanan yang lain pun dah sampai. Cucur udang dia, kuah dia memang pekat sedap. Pulut mangga pun sedap juga. Kalau makan dengan nasi, aku sangat suka banyak lauk-lauk yang ada dekat sini. Dan bila semua makanan dah sampai, tu dia jenuh makan lah. Telur mata kicap yang korang nak ni, aku pun dah try. Rasa sama je lah macam kat rumah. Daging salai ni terbaik, pekat elok. Hari ikan korang kena cuba. Portion 3 orang. Kau tak payah datang seorang. Mampus. Udang sambal petai pun bagi aku sedap. Kerabu daging terbaik. Masak lemak sayur ni paling aku suka. Daging itik lomak salai ni, ini sedap lah. Lepas tu cokodok picah dengan kari ikan tenggiri ni, Allah pun sedap juga. So yang mana aku tunjuk tu, itu yang aku recommend lah, yang makan yang aku rasa sedap. So inilah suasana Rembayung. Sangat selesa, banyak fasiliti yang ada. Ada peluang korang boleh battle lah. Dapatlah suasana dekat sini.